saya rasa sedih selepas saya mengucap syahadah sebab mak dan abang saya telah meninggal dunia sebelum saya memeluk agama Islam. Saya rasa sedih sebab kami duduk di kampung. Kan kata kampung saya 80% orang bukan Islam, orang Islam. Duduk di kampung bersama-sama mereka 40 tahun. Kita kenal satu sama lain. Tapi sedihnya tak pernah satu orang pun datang menceritakan Islam kepada kami. Sehingga mak saya telah meninggal dunia, abang saya telah meninggal dunia. Saya rasa sedihlah. Dan saya percaya mak dan abang saya pasti akan dakwa orang-orang yang dia kenal di muka bumi ini yang tak cerita Islam kepada mereka. Dan jangan-jangan kerana inilah menghalang kita, dia jadi sebab yang kita ni tak dapat masuk syurga tu jadi masalah. So itulah perasaan sedikit. Ada soalan lain?